Tinggal separuh aku punya cekrik dalam tin ni. Assalamualaikum, selamat petang-petang geng. Okey geng, petang ni sekarang ni menunjukkan jam pukul 5.23 geng. Aku sampai dekat port KLIA 2 geng, dengan Abang Pali ni kami berdua ni nak cuba parit yang baru menyurut menyurut air dia daripada banjir geng. Nampak gaya dia memang meletup-letup lah tu. Umpan kita tak tahu lagi dia nak ambil ke tak. Jadi kita cuba dulu geng. Okey geng, teruskan menonton. Kita tengok apa jadi petang ni. Okey geng, petang ni aku nak cuba pakai ni geng. Umpan cekrik tin. Kalau tak laku lah umpan ni, aku pau cekrik Abang Pali lah. Apa ye? Nak cuba ni, nak cuba. Tu dia. Ini dia geng. Nah, jatuh. Goncang-goncang jatuh. Rugi Aduh. Ni geng, cuba pakai cengkrik tin geng hari ni. Okey geng, pakai cengkrik dalam tin geng. Harap-harap dia nak ambil ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tu pun galak tak, tapi hujung. Sampai tu. Geng tegek mesti sampai. Geng tegek Okay, aku pakai road Go Toure Go Light panjang 7.2 meter yang ni. Jadi tak ada masalah. Tu hanyut dia ambil ke apa tu. Tu lah, kelepuk, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk, kelepak. Tu je lubang dia nak ambil nafas. Terus hilang tu. Bubuh juga di situ. Laju dia ambil tu. Besar bang. Hitam. Waduh lah, saiz. Baik saiz tu. Hitam legam. Umpan ni atas rumput ni tak jatuh bang. Batuan sini kot. Tak, dia terlipat. Ui, narik tu. Tak boleh challenge abang tadi. Tak boleh challenge. Besar abang tadi. Ni kecil lah. Ni dia geng. Umpan cengkrik tin. Cengkrik tin. Cengkrik tin. Jadi cengkrik tin kan dia tak mau. Ya Allah, besar ya bang. 2 ekor dah Abang Pali punya besar. Waduh, saya. Ya Allah. Mana puyuh gorgon ni? Yalah, dia kena lubang dia cantik lah. Wah, dusik dah bang. Dusik dah. Pecah sikit pelampung. Kan? Tak besar. Abang dapat besar.
Dia main lagi. Janji cengkerik tin kena. Cengkerik tin laku. Tu yang penting dah. Lepas ni kedai tak ada jual ya. Cengkerik tin lah jawapan dia. Cengkerik tin backup. Mana? Oh, ambil lagi. Ambil dah. Dia dah ambil. Hui, hui, hui. Sang. Oh. Apa ya? Gorgon, gorgon. Ui, meriah tu. Alhamdulillah, geng. Kosong lah naik sini. Boleh lagi, geng. Boleh lagi. Pakai cengkerik dalam tin hari ni. Oh, dia ambil, dia ambil, dia ambil, dia ambil, dia ambil. Dia ambil, dia ambil, dia ambil. Ha, kecil. Ni macam mana ni? Lepas balik ke no? Belah. Alamak, dia telan dah pula. Oh, soru. Ha 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 ha. Ha ha ha. Tarik, 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 tarik. Ha. Tarik, tarik, tarik. Ha. Jenuh nak suruh dia tarik, tak mahu tarik. Oh. Oh, besar tu. Kuning. Ambil lah ni. Oh. Terus tarik je. Besar ni. Tak apa. Mari. Tu ambil. Oh, oh. Wah, besar. Besar geng. Senyum. Aduh. Alhamdulillah. Simpan dalam beg Canva ni. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Besar tu ni. Oh. Jangan dia ambil. Jangan dia ambil, okey? Okey, tenggelam. Tarik. Ang! Aduh. Saiz macam ni cut nak geng.
Ambil pun geng. Oh, dia besar. Dia kena hinjut macam tu. Lepas tu dia nak ambil. Oh, ni boleh tahan saiz ni. Geng. Tinggal separuh aku punya cengkerik dalam tin ni. Sebatang aku bagi. Aduh. Galak geng dia ambil. Oh, okay, geng. Alhamdulillah. Guna umpan ni geng. Petang ni. Ni dia. Cengkerik. Cengkerik dalam tin. Ni dia. Hasil petang ni geng. Tu dia. Tu. Tu dia. Cun, melacun. Okey geng. Jadi kajian aku cengkerik dalam tin pun laku dekat KLIA 2 ni geng. Pertama kali aku cuba pakai cengkerik dalam tin ni. Tercetusnya idea ni dah lama dah geng. Tapi aku tak berani nak cuba dekat KLIA, dekat area KLIA ni. Jadi semalam kemarin kot terbeli jugalah dekat TikTok geng umpan ni. Sebab kes dia dekat kedai-kedai yang menjual cengkerik tu semua habis. Jadi beli jugalah, order, dan hari ni aku cuba. Ternyata pembuka selera tambahan kot, puyuh kat sini. Jadi geng, yang penting geng, strike boleh tahan manis-manis petang ni geng. Tak lama dalam pukul 5 suku 5.20 kot. Aku pun lupa dah aku sampai tadi waktu intro tadi geng. Sekarang dah pukul 6.40. So aku siap-siap nak balik lah dah geng. Dah dekat senja dah. Kat dalam hutan sawit ni kita tak tahu apa cerita ni. Abang Pali pun dia dah pindah jalan mana dah. Jadi aku stop dulu. Yang mana baru singgah dekat channel aku, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Besar lah.